Printer ni dah berabad dah rosak, pernah di repair oleh Angah tapi tak berjaya. Dia akan jadi macam ni lah, kertas tersekat, printer ni tak boleh. Akhirnya Angah putus asa. Tapi disebabkan kita ni ada belajar sedikit lah ilmu repair printer ni. Dia nama Canon E470. Jadi siapa yang kertas dia tersekat boleh cuba cara ni. InsyaAllah hampir 9 daripada 10 berjaya lah. Kalau jenama Canon lah, sebab saya belajar jenama Canon. Jadi kita ambil pembaris ni, lepas tu kita nampak ni, dekat lubang ni kan, kita masukkan pembaris. Lepas tu kita cocok sampai ujung ni. Lepas tu kita boleh ketepikan lah. InsyaAllah akan berjaya, akan boleh print. Printer ni orang yang mahir pun belum tentu boleh repair lah. Jadi insyaAllah kita tengok boleh ke tak. Nampak sangat smooth. Jadi bila dah tahu, jangan lupa kongsi. InsyaAllah free je. Okay, nice